Okay, hai, Assalamualaikum. Mek nak explain sikit. Dekat sini kita dah tak pakai wrapping seal. Okay, maksudnya kita dah tak wrap sebab kita tak mau stok jadi delay dan lambat. So, kepada semua customer, ejen-ejen dan juga pengedar-pengedar produk serum kuning, hampa boleh check dekat bawah ni. Kita ada lot number, MFG number dan juga expired date. So, kita ada buat stamping. Setiap kali keluar batch, wajib ada benda ni. Okay, so bukan fake. And then kita guna pump. Bila pump, dia hygiene dia lebih selamat. Okay, so bila hampa pump, okay, nampak tak? Bila hampa pump, baru dia keluar macam tu. Bila tak pump, tak keluar. So dia bukan bottle dropper. So dia tak kena kita punya skin. Okay, bila kita dah apply macam ni, bila kita dah ambil, kita dah apply macam tu. Okay, so dekat bahagian sini, make sure kita lap lah. Bila kita lap, so benda tu tak hygiene. Okay, dia tak, bukan jenis macam dropper. So selamat, jangan risau untuk hygiene tak ada masalah. Untuk fake pula pun tak ada masalah. Sebab apa? Kita ada stamping kita punya setiap kali keluar batch. Okay, so bila kita tak wrap pun dia bukan bermakna fake lah. So kat sini kita kena explain sebab takut ada customer yang dapat yang tak wrapping, dia akan ingat kita yang buka dia punya seal tu. No, kita tak buka. So hampa boleh check. Kalau yang belum buka lagi, kalau yang belum digunakan, dia macam ni. Dia full, okay, dia full. Mana kata kita belum pump dia, nampak. Bila kita pump pun dia tak keluar lagi. Means ni belum guna. Okay, bila yang ni kita pump dia, dia dah mercik, nampak? Dia dah keluar. So dekat sini kita nak bagi tayang tu lah. Okay, so kepada customer, kepada agent, so harap apa boleh explain benda ni. So tak ada masalah apa, okay.